Okey, sekarang saya masih belum okey, dia dah adjust balik. Sekarang saya melalui lorong, sudah bergerak daripada lorong kecil sebelah jalan besar tadi menuju nak masuk ke jalan besar. Jadi baru ni dia adjust balik. Jadi itu nak keluar ke jalan besar. Okey. Okey, dia masuk ke jalan besar. Dia masuk tu baru nampak balik semula. Dah masuk jalan besar. Ni jalan besar. Jalan sibuk. Jadi berhati-hati ya, jangan asyik tengok. Jangan tengok handphone je, tak tengok kereta laju daripada depan belakang. Kita akan masuk ke jalan besar ke kanan. Ni banyak kereta ni sibuk ni. Berhati-hati ya. Jangan masuk tengok skrin panjang. Tak tengok kiri kanan. Tak melintas macam budak-budak sekolah main loncat melintas je. Kita pun kena kiri kanan. Okey, barulah betul jalan yang utama. Okey, kita akan tengok nama jalan dan juga jarak ke berapa sebelum masuk simpang. 2 km lagi. 2 km lagi kita terus je sebelum sampai ke simpang. Okey.